sarapan dulu pagi ni dekat kedai makan dekat Teluk Suna sebelum masuk port bersama dengan anak aku Adam Ryan. Hari ni ayah berjaya pujuk mama dia untuk bawa dia mancing dengan ayah dekat Sungai Perak. So bagi makan kenyang-kenyang dulu. Lepas ni banyak benda nak kena belajar. Okay, makan. Assalamualaikum, selamat pagi My Jebat Channel dalam episod yang ke-44. Hari ni aku kembali lagi ke port semalam. Hari ni tapi bersama dengan anak aku. Adam Ryan. So hari ni dia ikut ayah. Dia nak belajar memancing. Dapat pelepasan daripada mama dia. Alhamdulillah, so aku bawa dekat port sini lah. Port sini tak adalah macam bahaya sangat. So aku dah lancar satu. Ni. So harap-harap ni lah. Ni pipe yang semalam tu dia dah remove lah. So okey lah, boleh mancing kat sini. So aku dah nak set up ni. So kalau ada ikan, kalau ada hasil, nanti akan keluarlah video ni. Alright, stay tune geng. Oh, dia kasar ni. Macam dia injut. Apa ni? Kasar. Sekejap. Ini kasar geng. Dia ambil tinduk geng. Kita ikan apa? Kasar. Oh, duduk macam tu. Macam patin ni ambil. Patin ke tengah kasar ke? Oh, alhamdulillah. Tinggalan yang pertama pagi ni. Kasar tu dia ambil. Dah sampai dah abang slow redah kita. Nampak gaya hari ni macam nak repeat balik. Nak repeat, nak elak gumpau. Elak gumpau lah. Okey. Kita nak set up dulu. Panas hari ni. Hari ni terpaksa pasal kemah. Terpaksa. Jom, on. Setting dulu. Ya. Nasib baik ada kemah hari ni. Fly sheet hari ni panas sikit. Okey lah. Tak adalah panas sangat. Duduk sini. Duduk. Pot bawah ni. Pot memang cantik. Grade A punya. Ini tak ada orang turun sini, alhamdulillah. Tapi gaya hari ni memang macam nak dapat ikan besar je. InsyaAllah. Amin. Pak, dia pakai petua Jebat Channel. Dia akhirnya dapat ikan tenggalan yang besar. Pusing sikit. Rezeki. Menggigil ya. Berlari dia. Tanah. Slow dah. Sudah tenggalan pertama dia hari ni. Tenggalan pertama di sini. Okey. Ini memang dah ada ikan daripada tadi ni. Saja aku biar punya lama. Logat ni, macam logat eh. Ada ikan. Logat apa? Ikan tampam. Apalah. Geng. Oh, kena. Oh, kasar. Oh, dia kasar geng. Oh, cara tarik pun bagus ni. Ini cara tarik pun bagus ni. Oh, kasar ni geng. Kalau tarik macam ni kasar ni geng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yes. Tak tahu ikan apa, tapi adalah tu. Oh, kasar. Menekan kang. Menekan dia. Itu yang best tu kalau dia menekan ni. Kalau menekan tu kasar tu. Alhamdulillah. Woo. Alhamdulillah kasar. Kasar geng. Kita melawan nampaknya. Lawan tetap lawan hari ni ya. Jangan mengaku kalah. Alhamdulillah. Bol.
kamera. Gang, yang ni ada yang kena, gang. Ni nombor 2 ni. Ada goyang-goyang. Ikan ni. Dia slow dia ambil. Kalau slow, biasanya apa? Biasanya kasar. Ya. Betul lah. Ha. Kasar bang. Kasar. Mengikut mana ni? Kadang-kadang sampai depan ni dia tekan. Kan betul. Dia tekan depan ni. Oh tu dia. Alhamdulillah. Betul lah. Mantap. Alhamdulillah. Hai. Diam-diam balik bawa ikan dah, Mak. Ha? Cek kumpulan hari. Itulah tadi saya cakap ada bunyi-bunyi pasal tak? Itulah dia, sebab dia kalau tenggalan ni makan lembut je. Itu dia. Apa Cik Epoi slow-slow redah. Sekarang dia bukan slow-slow lagi dah. Dia laju-laju redah. Ilmu dah ada. Dapat strike. Ikan dah dapat. Dapat strike. Alhamdulillah. Baby. Puas hati? Alhamdulillah. Ada lauk hari ni. Ada lauk. Tahniah. Nampak macam tak ada ikan kan, tapi sebenarnya dia dah usik ni. Tak tahulah sama ada dia dah lekat ke tak. Tapi selalu kalau dia kena, dia goyang sikit-sikit. Adalah tu, ada benda lah yang usik tu. Cuba kita try tengok jap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ke tak dia? Tak ada. Tak ada ke? Bukan, macam ada ikan. Macam ada ikan ni. Ada benda ni. Ini bukan air rekod tapi itu bukan sangkut. Tapi ada ikan. Uish, apa benda ni? Macam ikan. Tak bergerak lah. Tapi dia ada macam ada nyutan. Mana? Goyang. Pak. Ada benda lah. Ni, ayah rasa ada benda dalam ni. Kita tarik ni. Tapi mungkin dia menyangkut. Ayah kena lepas ni. Lepas ni. Okay. Oh, lama tunggu ni baru dia nak makan. Ni. Lama tunggu. Dah kendur tali dia. Ambil terus. Oh, kasar ni. Oh, kasar. Oh, tekan. Tekan, geng. Tekan. Oh, dia nak lari ke mana? Tekan tu. Jangan lari ke kayu. Jangan lari ke. Patin. Ya Allah, besar kan? Dia besar. Dia besar kan? Ini betul-betul besar kan? Alhamdulillah. Tunggu. Akhirnya nanti juga. Dam! Besar! Puas hati ni. Alhamdulillah. Sekarang dah pukul 3.11 4 Jun 2025 Ketiga. Cuaca tengah teruk ni. Perak Tengah larut matang. Pada waktu ini cuaca sekitar 35 ke 37. Nasib baik ada fly sheet ni. Anak aku pun panas.
Tapi belajar something, belajar untuk menahan dan ada disiplin. Pancing yang dekat ujung tu ada 6. Tadi dapat yang kasar tu, sekarang dia senyap balik. Tapi tak apa, tidak lagi mungkin ada lagi yang akan ambil. Kita tunggu saja, sabar. Hari ni insyaAllah ni ada yang besar lagi ni. Yang tadi pun dekat sekilo tadi dapat tu. Yang ni mungkin ada lagi ni. Pasal umpan dah banyak jatuh. Kita tunggu saja ya. Pot baiknya, pot larangan. Okey, aku dengan anak aku terpaksa berpindah ya. Sekarang dekat-dekat pukul 4 dah. Dia pun tak berapa nak makan sangat dah situ sebab dia panas sangat. Lepas tu tiba-tiba hujan. Hujan lebat, nasib baik sempat berkemas. So aku turun bawah dulu lah. Perut pun lapar, cari teh ais dulu. Cari makanan apa yang patut. Lepas tu sambung dekat kampung Teluk Kepayang lah. Sampai pukul 6 ke, pukul 7 ke. Nak cari lauk sikit lagi. Tapi dah dapat dah banyak, lebih kurang dalam 6 ekor kan. Tapi kasar-kasar kali ni berbanding malam. Dalam cuaca panas macam ni pun, kalau betul umpan, perabot, mata kail, teknik, insya-Allah dengan izinnya dapat juga hasil. Tapi kali ni nak cari lagi. Harap-harap ada hasil lah. Hujan lebat ni, hujan lebat sangat. Oh, tak nampak jalan weh. Okey, stay tune semua. Stay dalam kereta dulu ya. Hujan masih belum berhenti lagi. Dah sampai dekat port korek pasir dekat kampung Teluk Kepayang dengan Adam. Jam hari ni okey, ikut ya. Oh. Berapa ekor dapat? 1. Seekor je. Aduh. Dia dapat seekor je. Apalah belajar. Sekejap lagi kok dapat lagi kan? Kan? Dia dapat tak? Tapi tunggu hujan berhenti dulu. Kita ada masa lagi. Pukul 4 lebih sekarang ni. 4 suku. Dapat mancing sampai pukul 6. Okey lah kot. Dapat lagi tambah sikit lagi lauk. Tak cukup ni. Oh, ikan. Pelan-pelan tarik. Ada ni. Up kat atas tau. Oh, sebelah pun kena kat dalam. Okey, tarik. Cantik. Ada menarik ikan seekor. Ada? Rasa? Steady dalam. Tarik, gulung. Ada? Ke bawah sikit. Pergi ke bawah sikit. Pergi ke bawah sikit. Hati-hati. Oh, ada. Angkat. Cepat. Okey, alhamdulillah ada dapat seekor. Tengok ni. Alhamdulillah. Tengok. Ikan apa? Ketinggalan. Muka bangga. Muka bangga. Dia pun kena geng. Petang ni aku berpindah dengan anak aku dekat port Teluk Kepayang. Lepas hujan ni mau makan pula geng. Laju dia makan dah. Tu. Ada ni. Ada. Tak besar tapi ada. Baru campak je. Kecil. Oi, kecil lah. Ada juga. Patin. Oh, lepas-lepas hujan ni patin kita. Ini macam di ikan ni. Tali dia tiba-tiba je kendur. Macam terangkat dah. Tali dia kendur ni. Kadang-kadang ada ikan. Kena je. Tak nak lari jauh-jauh kan. Tengok. Ada tak? Bismillah. Tak ada. Dia sentuh dia tak lekat kot. Tak ada. Jaga. Angkat cepat. Angkat ada tu. Ada. Ada tu. Tu. Ada. Dia sentuh tadi tu.
Ada ikan? Alah, tak ada. Cepat. Aka ada tu. Cepat. Lu ada ikan tu. Pelan-pelan. Tu. Kasar tu. Okey, cantik. Bagi dia tarik ikan. Ambil kau. Jaga betul-betul. Tu lama ikan dia. Tak lebih ke kau? Ha? Tak lebih ke kau? Angkat dah aja, angkat betul-betul lah. Jangan terlepas. Dia nak. Cuba betul-betul. Tarik. Talapia merah tu, cantik tu, sedap tu. Berat ah. Habis dah bergulung tu. Habis. Cepat. Sini. Tengok, angkat. Wah. Ikan talapia merah dah dapat. Cantik lah. Dah. Biar. Ini biar ayah tarik tak. Ayah lah pula tarik. Si Adam ni. Ayah pula. Ayah pun nak rasa juga. Baru campak tak sampai 5 minit. Okay, kita tengok ikan apa, geng. Okey, geng. Kasar. Tak tahu ikan apa, tapi ada lah. Okay. Tak kayu pula dia pergi. Dia ikan tenggalan, geng. Ayah ikan tenggalan lah, jangan jealous. Okey, geng. Aku ingat sampai sekarang lah. Sampai masa ni lah untuk aku buat penutup. So hari ni seharian memancing. Pagi tadi dengan YouTuber slow redah Epoy SSR dengan anak aku sekali. Daripada pot pertama sampai pot kedua lah. Alhamdulillah ada hasil hari ni. So nanti tidak lagi aku tunjukkan dekat rumah apa hasil hari ni. So aku pun nak kemas-kemas, nak balik. Lepas tu malam kan nak masak, nak siang-siang ikan apa semua lagi. So Adam, macam mana mancing hari ni, okey tak? Mai sini. Apa perasaan Adam mancing dapat ikut ayah hari ni? Boleh lah. Boleh ke? Seronok ke tak seronok? Seronok. Tapi panas lah. Okey, petang ni aku dekat pot korek pasir Teluk Kepayang. Cuma aku nak beritahu sikit lah. Ada benda perkara yang aku terpaksa beritahu dekat sini. Aku dah lama mancing dekat pam pasir Teluk Kepayang ni. Daripada tahun 2008 sampai sekarang kan. Tapi cuma yang ralat sikit sejak kebelakangan ni, pot yang kita orang selalu mancing ni, dekat belah depan ni terlalu banyak jaring pukat yang ditinggalkan. Betul-betul mengadap. Ya, tu botol-botol kalau nampak tu. Tu semua botol-botol pukat tu. Pukat apa, pukat tinggal apa semua. Tuan dia akan ambil ikan apa semua petang-petang. Tapi masalahnya dia letak pukat tu betul-betul dekat tempat pot orang mancing. Jebat nak bagi cadangan lah sebenarnya. Kalau nak memukat pun kita tak halang. Sebab tu mungkin mata pencarian dia. Tapi kalau boleh buat lah hari Isnin sampai hari Khamis je ke. Jadi Jumaat, Sabtu, Ahad atau hari cuti tu bagilah peluang kepada pemancing macam kami ni. Tapi ni pukat daripada hari Isnin sampai hari Ahad. Memang tinggal je. Datang ambil ikan je. Kita pun semua nak makan ikan kan. Bukan orang yang memukat saja nak makan ikan. Kita pun nak makan ikan. Kadang-kadang kita datang daripada jauh. Tapi jebat banyak jumpa pemancing-pemancing kat sini komplain. Tak puas hati. Sebab apa? Pukat ni betul-betul berhadapan dengan tempat orang mancing. Makin lama makin banyak, makin lama makin dekat. Macam ni tak adil lah. Kita sama-sama nak cari makan. Kita mancing nak cari keseronokan, nak dapatkan hasil untuk lauk apa semua kan. Tapi bila dah pukat kat depan ni, ikan pun tak berani masuk. Jadi hasil kami yang memancing ni memang teruk lah. Yang ada pun 2-3 jari kan. Tak macam dulu. Jebat tahun 2008, ikan sini kalau mancing kilo-kilo saiz dia. Paling besar-besar lah, belas kilo pun pernah dapat. Tapi sekarang ni orang yang memukat saja nak makan ikan. Tapi pemancing nampaknya macam tak dibagi lah kan. Tak adil lah macam tu kan. Tapi pemancing-pemancing sini masih bersabar lah. Tapi ada juga yang sampai tahap nak potong pukat-pukat ni semua kan. Jebat ni orang luar. Jadi
Sebab tak nak lah buat onar kat sini, cuma berpesan lah. Kalau boleh, kalau nak menjaring ke apa semua, buatlah pada hari orang tak memancing. Sabtu, Ahad, hari cuti, bagilah kami peluang. Janganlah sepanjang masa memukat. Memukat pula tu dekat pot orang memancing, betul-betul kat depannya. Sakit hati tau kadang-kadang. Kalau kita jahat lah, kita tak fikir kita potong pukat-pukat ni. Jebat kalau jahat, nakal, potong semua pukat-pukat ni. Dekat sangat dengan pemancing. Tempat ikan masuk, kan? Semua orang nak makan ikan, kan? Padahal seluas-luas Sungai Perak ni, carilah tempat yang pemancing tak boleh masuk. Kenapa nak cari tempat pemancing duduk? Kan tak bagus macam tu. Kita sama-sama berpesan, jebat pesan lah, kan? Orang-orang kampung sini pun sebenarnya dah bising, dah bunyi. Pemancing-pemancing yang datang jauh pun dah kecewa. Sebab pot ni dah tak macam dulu. Jebat kenal lah, personally kenal siapa yang tahan pukat tu. Kalau dia tengok YouTube ni, Jebat nak bagi tahulah. Kalau boleh bang, tolonglah, kalau boleh buatlah hari Isnin sampai Khamis je. Jumaat, Sabtu, Ahad bagilah peluang pada pemancing. Itu saja Jebat nak pesan. Okey. Lepas ni Jebat nak balik, nak tunjukkan apa hasil hari ni. Tapi hasil hari ni tak banyak dekat area yang memukat ni. Banyak yang dapat kasar-kasar dekat tempat yang tak ada pukat. Ada beza tu. Okey. Alright, jumpa dekat rumah. Jebat tunjukkan apa hasilnya. Malam kang kita masak makan. Terbaik. Okey dia, ini dia hasil memancing dekat botol kiri hari ni. Dekat pot yang pertama dengan pot teluk kepayang. Oh, ni ada belimbing buluh masak lemak. Ni ada yang sekor ni besar ni. Alhamdulillah, 2 ekor yang besar, yang kasar. So total tangkapan hari ni lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 10 ekor. Boleh tahan lah 10 ekor. Saiz pun kasar-kasar juga hari ni. So nak siang-siang kejap. So, malam ni nak masak, goreng, masak lemak, buat pedas-pedas ni. Padu. Alhamdulillah. Syukur rezeki hari ni. Puas hati. Saiz pun kasar-kasar. Ini yang secekak. 2 ekor yang secekak ni. Puas hatinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu dia hari ni. Lauk hari ni daripada botol kiri. Kita goreng garing-garing macam biasa masak lemak, tapi ada belimbing buluh. Ni belimbing buluh, telur dadah, ada sambal Jawa, ada sayur sikit. Alhamdulillah hari ni rezeki. Puas hati dapat ikan, masak, makan segar-segar. Alright geng, kita makan dulu geng. Jangan lupa subscribe, like dan share My Jebat channel. Kita makan dulu geng. Kita makan dulu. Ini makan bersama family ya. Nasi seperiuk dengan masak lemak. Tak sabar. Ada telur pula. Okey geng, makan dulu. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Esok nak turun lagi dah ni. Okey bye. Assalamualaikum.